Mim Alif nak mana? Mim Alif WI Mawi. Mim Alif on ma on. Mim Alif Jid Majid. Yeah, anak mau ni datang lagi. Suara dari hati. Budak SD mari sini. Bawa cinta, bawa erti. Yo. Bersama-sama kami berempat di dalam podcast Mana dan Mawi. Yo, mic check. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the four of us, saya Mim Alif nak mana? Saya Mim Alif WI Mawi. Aku Mim Alif on ma on. Dan aku Mim Alif Jid Majid. Bersama-sama kami berempat dalam podcast Mana dan Mawi. Zip. Ceria. Episod hari ini bawakan khas untuk anda oleh The Elegance Events. Boleh call Puan Fauzia Ahmad 84523769 ataupun boleh terus lungsuri di laman social media mereka, TikTok Dear.Elegance, IG @DearElegance, Facebook Dear Elegance Events, atau boleh email mereka deareleganceevents@gmail.com. Perkhidmatan yang disediakan oleh Fauzia termasuk event event location, bawa blok, sewa barang, semua apa-apa yang kena-mena dengan kahwin-kahwin di bawah satu bumbung. Dan sempena kolaborasi bersama Manak Mawi, mereka telah pun menyediakan sebuah promo kod khas untuk anda yang diberi nama Dear MNM, untuk bakal anda mendapat potongan harga sebanyak $200. Oh, Dear Elegance. Creating Your magical dreams. Boleh dapat haters tau macam ini. Tak buat kerja. Alamak, Function. Jangan. Kita nak kena cakap yang betul, yang benar. Nak kena buat kerja kita, our roles and responsibility nak kena jaga. Baik tuan. Kau jangan nanti kena kecam ni. Okay, sorry guys. Ya, we have a obligation tau towards Sorry our Ajoy listeners. Sampuri. Ni macam last week ni aja. kau tunggu apa? Tolong. Dan juga nak betul-betul lah, nanti dah ada haters lah. lupa. Minta maaf. Dan juga sponsor sampingan kami, Simplicity Employment Agency. Jika anda ingin bantuan untuk mendapatkan pembantu rumah warga asing. Aku selalu lupa lah, minta maaf. Rumah makhluk asing. Dan boleh hubungi Roswida di talian 86689140 ataupun 97761941. Dan bagaimana kalau mereka hendak tanya apa-apa soalan, email apa, Jid? Email, boleh email mereka di mail to simplicity@gmail.com. Dan selain daripada itu, anda juga boleh lungsuri laman web mereka, iaitu simplicity.employmentagency.com. Anda juga boleh cari mereka di social media IG Simplicity dan TikTok s.e.a56. Dia kira macam mata merah tau, Haji tak buat kerja kan, tak boleh, macam mana mati-mati nak kena Mesti nak tolak juga. Ada function lah. Ada function lah. Kalau tidak one cent no use. Siasa jadi podcaster dengan kita 1 bulan 4,000 kita bayar sih. So hari ni episod kali ni oleh kerana Haji dah berapa bulan tak datang kan, dah Sebulan je. Sepurnama Kau Purnama. Sepurnama ada bulu apa ni kat mulut aku? Purnama bukan tahun ke? Bulan. Bulan. Purnama. So ada beberapa episod yang Haji miss out lah. Tapi tak misal aku dengar. Tak ada. Kau dengar apa? TikTok pun tak tengok. TikTok pun tak tengok juga. Jadi kita pun tak tahu juga kalau dia dalam situasi begitu. Betul. Ataupun dia pernah alami situasi begitu. Apakah yang beliau buat ataupun apa yang beliau lakukan. So one of the episode yang Haji miss out is because episode tentang episode malu.
Malu. So dalam episod tu aku Maon dengan Mana pernah cakap pasal kita masing-masing pernah terberak dalam seluar. Jatuh kat eskalator. Jatuh kat depan dah Tampines Mall. Melekat. Jatuh depan Parliament House. Jatuh lah. Nak angkat basikal terberak dan terkencing sekali. Itu rabak pun. Rabak. Terberak. Jadi kita nak tanya jugalah. Kau pernah terberak dalam seluar aku? Tak sebenarnya terberak lah. Tapi muka dia aku rasa pernah. Kau pernah macam itu? Terberak. Bukan selain daripada kecil-kecil dah Kena jawab baru tadi siang. Tengok muka Semalam dia. Tengok muka dia, anak kita mesti pernah kena berak kan. Tak. Motor tak. Aku bukan macam kau. Kena fikir exit point. Apakah kejadian selama hidup ni yang betul-betul kau rasa malu sekali yang kau pernah alami, Jik? Malu. Okay, aku ada satu. Macam banyak je ni. Aku ada satu malu. Ni dulu time aku secondary school, kita suka main this game whereby kita akan just tanya this random perempuan. Random perempuan. Aku dengan kawan aku, kita ada this game whereby kita akan just tanya. Kuatkan sikit mic ni. Okay. Tak apa. Takut Ain tak dengar. Tapi kita tak, Ain tahu pasal ni. Siasat dan disclaimer nama. Whereby kalau kita nampak students in girls school, CHIJ lah, Katong Girls lah. Apa CHIJ? Oh, ada J belakang. Tak, yang tu. Oh, lambat. Okay. Katong Girls lah, all this kan. So kita akan dare each other. Aku kan member aku 2 orang ni lah. Kita akan dare each other. Kau kita tanya tu perempuan lah. Tanya apa? So kita akan tanya whereby kau kenal this girl. Kita akan sebut sembarang nama tau. kasi dia Just to confused get a conversation with the girl. Oh, okay. Just to start a conversation with the girl. Okay, so kita a few time berbual. Lepas tu dapat berbual lah. Tapi nothing much lah. Okay. Satu kali tu kita nampak this girl from CHIJ tak salah aku. Melayu. Cina. Okay. So that was inside my school tau. Dulu aku sekolah kat Bedok. Then after that there will be this group of girls that come over to our school, because I think their school doesn't have Tamil. But then there's this Chinese girl which actually came over with her friends lah. So they study at our school. So aku approach, berbual macam biasa. Do you know this girl by the name of Rachel from your school? Padahal Rachel kita dapat tu nama daripada dulu ada this program Kids at Work. Kids at Work, Friends. Okay. This girl was from, tak salah aku, is from that school last time lah. Okay. So one of the girl was from that school, tak salah aku lah. So we just use that name lah. Sekali lepas tu kita tanya. Sekali lepas tu aku tak tahu kan. Sekali perempuan tu tiba-tiba dia dah tergilakan aku lah. Serius lah? Serius, literally. Okay. Bila aku tanya dia, do you know this girl? Tu dia macam happy gila tau. Memang dalam diam tu memang dia ada crush dengan kau lah sebelum tu? Aku tak tahu lah. Pasal it was the first time pun kita nampak. Okay. Jumpa pun first time. Sekali dah macam dah kan tak tentu arah depan kawan dia. Macam dah happy lah. Kau tahu girls reaction kan? Dia fangirling lah. Fangirling, yes. Macam gitu. Sekali aku macam okay lah. Lepas tu dah start the conversation tu dah okay. Lepas tu aku tengah duduk dengan kawan aku, dia kasi nombor. Wow. Okay. So lepas tu aku pula kasi nombor aku ni bukan nombor aku yang sebenar. Okay. Aku kasi nombor member aku yang lain yang padahal tak dengan aku pun. Okay. Alright. Lepas tu aku tak expect dia actually message tu nombor. Okay. Lepas tu kawan aku tanya aku, Zid, kau ada kasi nombor aku kat orang Tu lepas tu aku macam ada kau layan kan. Okay. So dia started conversation pretending to be me. Okay. Sekarang aku tak tahu macam mana dia suruh layan. Catfishing lah? Tak ada ni pun, tak ada catfishing pun. Dia suruh layan. Tu the next time dia datang sekolah aku, dia buatkan aku cut semualah saya. That means sebelum yang korang jumpa first encounter tu,
yang pada kau is the first time kau tahu. Aku rasa sebelum ni dia dah pernah nampak kau lah. Dia dalam diam aku tak mencintai rasa. Because kalau dia tak pernah nampak kau, then the first time kau approach, dia tak akan terus apa tadi kau cakap? Fadil. Aku tak tahu lah. Maybe kot. Dia nampak dia ni ceria. So that means dia dah pernah nampak kau, dia dah pernah have a talk among the girls pasal kau. Kira dah aim je. Then Sokong dah tweet lah. bila kau approach tu dia macam teng, jackpot. Tu aku tak tahu lah. Helen step Tak, aku tak tahu. Pasal aku, that was the first time aku nampak dia. Kat apa tu? Kat Kat literally heart shape. Aku tak buka. Pasal the moment dia kasi aku, aku buang. Sial lah. Serius. Zalim depan dia. Aku tak buang depan dia lah. Aku Zalim, ambil. zalim, Aku zalim, ambil. zalim. Kau buang belakang pun zalim. The thing is that when the second time dia datang tempat sekolah aku tu, dia dah buatkan aku tu cut kan. Aku lari. Aku totally avoid dia and everything. Aku avoid dia. Wait, dia kasi kau cut, kau simpan, kau lari. Tak. Okay. Dia dah buatkan aku cut kan. Okay. So the next time bila dia datang tu, dia buatkan aku cut tu, aku avoid dia totally. Okay. Sekali lepas tu dia terjumpa kawan aku. Dia terjumpa kawan aku, dia cakap pas this tu Yazid. Okay. Lagi cut. Terus cut yang tu lah. Yang cut yang tu. Tu kawan aku cakap, nah ni untuk kau. Look, heart shape saya. Aku tak buka, aku buang. Salim. Kejam. Aku buang. Pasal Kau bayangkan anak girl kau Sabar. Itu sebab ni aku malu. Sekarang aku malu. Betul. Okay. Kau buang apa tu? Apa yang memalukan? Apa? Yang memalukan? Pasal aku tak tahu yang dia betul-betul suka aku. Pasal kawan dia sudah message aku yang at the end of the day kawan dia sudah dapat nombor aku lah. Dapat nombor aku, kawan dia cakap dia sudah break up dengan boyfriend dia. Just because dia nak dengan kau. Dia nak dengan aku. Loh, aku terus dah malu. Aku cakap Salim. Aku cakap aku really didn't, aku have no intention. It was just a so-called prank. Meruntuhkan rumah tangga orang. Kau nak buat prank, jangan main-main dengan hati dengan perasaan. Mana aku tahu. Hati dengan perasaan orang jangan main-main. Because of that incident, start pada tu aku dengan kawan aku ajak main tu game lagi. Aku dah tak main. Aku dah tak nak buat that challenge lagi. Betul, mencari. Tapi okay, apa dia cakap? Mencari kebencian orang. Mungkin lah kawan kau yang busted kau. Aku ada satu teori ni. Asal? Okay, pasal kau kasih nombor telefon kau, nombor telefon kawan kau kat dia. Okay. And that girl doesn't know that itu tu kawan kau, bukan kau. Okay. Okay, maybe selama ni dia text, dia ingatkan aku tengah text kat dengan Yazid. Yazid, okay. Tapi kawan kau ni sudah busted kau, dia layan ni perempuan sampai cair. Sudah main cinta sampai cair. Asal aku tak terfikir gitu Aku percaya saya member aku. Kau faham tak? Maybe ni teori aku lah. Okay, aku text. Okay, apa sayang possible. you. Mungkin dia Good night, love you, sweet dreams. Mungkin dia cinta tiga segi. Kau tak tahu. Dan sebenarnya dia nak perempuan Lelaki ni betul-betul suka perempuan tu. perempuan ni suka dengan kau. Jadi- Dia ingat kau. Ni cerita apa tau? Kau tahu cerita Hindustan Hiti Roshan. Dia Tapi Haji tak ada jari ekstra. tak ada jari ekstra. So dia macam cinta tiga segi lah macam gitu. Kau faham tak? Means kawan kau ni dia suka suka perempuan ni, tapi sekarang dia malu nak bilang yang ni dia bukan Yazid. Tak. Aku rasa bukan malu nak bilang. Aku rasa it all started as a game. Tapi bila dia tengah mesej-mesej jadi Yazid, Diam-diam dia terjatuh cinta. Yes. Mungkin sampai sekarang dia malu dia pun malu nak declare kau sebenarnya dia yang selama ni suka dengan si Rachel ni. Persoalannya Nama dia Rachel Bukan. Siapa nama dia? Michelle. Aku tengah fikir mana kau dapat Rachel? Tadi dia kata you know Rachel, aku lupa. Siapa nama dia? Shermin. Sampai sekarang aku ingat saya. Jangan takut. Aku Shermin rasa pun sebab salah sampai sekarang. Kalau aku boleh Shermin jumpa pun dia. sampai sekarang ingat kau. Jangan takut. Tapi kawan kau ni, kau masih berkawan tak dengan kawan kau yang ni? Masih Masih berkawan Masih. Lebih baik jangan jangan berkawan putuskan persahabatan tu. Dia tak boleh percaya. Kau masih kawan dengan dia ni? Masih. Baik kau tanya dia betul-betul. Apa dia buat? Apa dia buat? Pasal dia pun dah lupa kot. Tak ada. Apa kata minggu depan kau bawa dia datang studio? Kau call dia sekarang?
Aku malu. So you know tak dia bateri. Mungkin either dia nak bust kawan kau ni lah. Mungkin time tu kan. Aku masih main bulang dengan dia. Dia nak dia mungkin dia nak memalukan kau time tu, atau dia betul-betul dah suka dengan si Syamil ni. Kan dia Syamil ni mati-mati ingat yang dia teks ni sebenarnya kau. Sudahlah. Jadi surat cinta dengan orang tak teli. Kau tahu tak Syamil Dia tak tally yang orang tengah ni sambil bermain terjatuh cinta. Betul. Tu Syamil patah hati sampai dia jadi penyanyi tau sekarang. Dia kahwin dengan Annie Zakri. Siapa? Betul, tu Syamil. Itu kahwin. Itu Syamil. Oh lain. Salah. Bodoh lah. Syamil dengan Syamil Yalah, kalau Syamil jadi Syamil dia jadi jauh Syamil. sangat. Syamil jadi Syamil jadi Syamil. Macam boy tadi lah. Sekarang si Syamil ni dia dah apa collect Pokemonnya card. Commander. Bodoh lah. Okey lah. Kau yang mula. Kau mula benda bodoh ni. Dia sambung buat apa? Jauh sangat. Tapi at least aku tak mainkan perasaan orang. Betul. Tak seberdosa dia. Tapi yang buat aku lagi malu is that and during that point of time tu Dia sampai masuk Islam? Aku dengan bini aku Dia convert. belum kahwin kan. Bini aku saw the whole thing. Serius kan? Habis dia mengiyakan semua tu. Apa? Dia mengiyakan. Time tu belum apa-apa lagi. Sama-sama bersumpah. Sama-sama bersumpah. Laki bini teruk. Betul. Hati busuk laki bini. Dia nampak saya aku buang tu kad dalam tu sampah. Serius. Syamil nampak. Okey. Kau ada teori baru. Bini aku nampak. Teruskan. Masa yang kau buang tu kad, kau dengan wife kau tu ada apa-apa perhubungan ke atau kawan biasa? Dalam diam. Not even talking terms pun. Mungkin itulah detik-detik permulaan perasaan dia pada kau, wife kau. Bukan Bila aku buang kad cinta. Bila kau buang kad Heart shape lagi tau. Yelah, bila kau buang kad apa cinta Syamil tu, dalam hati wife kau sekarang ni, dia mesti tengok aku masih ada harapan untuk go untuk Yazid. Yazid aku punya. Yazid aku punya memang telah ditakdirkan yang Yazid jodoh aku. Dia plot twist gila babi. Jadi mungkin kawan kau ni dengan wife kau Moving on daripada aku berbual tadi kan, kau tak boleh percaya apa yang kita semua tadi. Mungkin wife dia sekarang ni dia tengah jalan dekat level 2. Nak turun pergi kantin. Sekarang kita Kau nampak tahu ke sekolah je ada level 2 kan? mana ada sekolah level 1 je. dia nak pergi kantin nak beli makan apa? Jangan masukkan aku dalam cerita kau. Tak ada. Okay. Yang penting halal lah. Dia nak pergi kantin, kita nampak Yazid pegang kad heart shape tu. So dia dah macam alamak, dia dapat tak kad kacau cinta. lah. Then dia tweet. Yazid buang. Kali Yazid pergi tong sampah. Yes. Aku ada harapan. Mungkin aku boleh genggam Yazid. Mungkin at that point of time dia masih 50-50 nak declare tak nak declare. Bila dia nampak kau buang tu kad macam Harapan masih ada. harapan masih ada. Kau tahu dia pihak excited sampai zebra crossing je joget ke tu. Ain. Kau dah bawa cerita Jepun macam sini Jauh Musibah bulan 5 bercerita sekarang bawa. Ini masa umur belasan. Diorang joget dah tua. Mungkin dia teringat zaman tu dia buat macam Dia masih celebrate dia punya success Dulu dia buat seorang, sekarang dia buat dengan suami dia. Cek time Yazid buang kat tu sampah dia buat gitu Betul. Dia happy. Kau mana tahu. Happy. Ceria. Yang Fortnite punya gitu Ain yang buat dulu. Fortnite kan dia buat gitu. Dapur nama bini dia. Sebut nama Sebut nama bukan nama bini kita pun, nama bini dia. So lesson to be learned apa Jid? Jangan mainkan perasaan orang ya. Jangan. Aku itu adalah satu penyesalan. Tapi kau rasa malu betul lah. Kau malu pada diri sendiri ke atau rasa malu pada masyarakat? Aku malu ataupun pada Allah? Aku malu. Tak rasa malu dengan Allah? Tak rasa berdosa ke? Sampai sana kau main Tuhan Kau main Allah. Tak, benda ni tak ada comeback. Tak ada kan? Sebab itu sengaja. Rule number 1, jangan main dengan Allah. Nanti Allah balas. Tak boleh. Aku dah agak ni mesti datang. Nanti Allah balas. Jangan tak boleh. Tak ada Jid. Kau rasa malu pada siapa? Aku malu pada myself and especially the person itself lah. Kesian lah. Kejit. Kau cakap kau masih kontak dengan kawan kau yang mesej dia. Betul tak? Nak diri sekarang betul tak? Okay. So benda ni akan keluar dekat social media. Kawan kau tu akan dapat ni benda. Kalau dia dengar, aku tak tahu sampai dia dengar tak. Snippets keluar mesti. Benda ni mesti jadi snippet. Betul. Ini benda dah confirm. Betul. Okay. Dia ambil ni snippet, dia forward dekat Syamil.
Bastard sampai sekarang dia Kan masih dapat tahu Sampai sekarang dia masih kontak kan. Kawan aku dah kahwin saya. siapa tahu bini dia Melayu Cina. Melayu. Siapa tahu dulu pernah jadi Cina? dia convert, dia revert. Dia pergi Dulu Tamil Syamin. class, Syul. Tak. Dia Cina pergi Tamil Aku dah class. check bukan. Bukan Syamin Kalau let's say kawan kau pergi forward dekat Syamin, you remember this or not? This thing happen. Yazid telling the story now. Bastard Tahu berapa je? Wow. Habis lepas tu somehow pasal kita post kau punya social apa dekat TikTok. Dia Skani ni semua. Dia DM. Hey, you talk about us ah. Habis. cinta berbutik kembali Jangan cari. Jangan Syul. Dia dah kahwin Syul. Siapa dia? Sampai Dia keras belum. kena potong saya nanti. Mana tahu mana tahu dia masih simpan perasaan sampai sekarang dia tak tahu. Ya, sekarang aku punya soalan. Dia nak takut Ramsal. Dia nak takut Ramsal. Korang rumah jauh celaka. Rumah aku sebelah rumah dia. Dia takut nanti jiran tidur rumah dia. Kau faham? Aku takut nanti aku nak buka Riser, nak ambil barang-barang Shopee. Aku bukanya Ada orang tidur dalam tidur Riser. ni. Bang, jangan lupa Itu tutup. tak apa. Takut nanti aku dalam kandang kucing nanti. Abang nanti dah buka tutup balik bang. Kejutkan Haji kumpat nanti. Betul. Bang, So, bang lesson- kipas plug jangan cabut bang. Panas. So lesson to be learned, walaupun sebagai prank, jangan mainkan perasaan orang. Tapi macam mana pun aku harap nanti Kak Pada Masya kau dapat jumpa. Wah. Korang betul-betul. Kau motor pun. Korang dua dia cari je. Aku harap lah dekat Padang Masang kau tak payah pergi cari Syamin lah. Pasal susah nak cari. Susah. Tapi dah takut. Korang dua boleh combine. Boleh sama-sama cari. Tapi aku nak reach out dekat kawan-kawan Ajit yang Ni lagi tengok bastard video sense. ni, yang kenal cerita ni, yang tahu cerita ni. Kalau korang masih ada Syamin dalam korang punya social media, tolong forward dekat dia. Tak ada. Mesti ada Ji. Tak ada. Mesti ada Ji. Aku penyesalan atas sini kan tadi. Penyesalan. Tadi pasal episod minggu lepas. Tapi lepas tu lepas peristiwa tu kau ada jumpa je lagi ke tidak? Tak ada. Dia berhenti sekolah. Aku tak tahu dah. Dia berhenti hidup. Tapi kalau pasal aku tu jadi satu penyesalan je. Itu Syamin lawa tak? Lawa tak? Still okay lah. Not bad lah. Okay, not bad lah. Cute lah. Ain dengan Syamin apa lagi? Itu dah tentu dah main siul. Dia apa? Dia Cindian Dia Cindian Tak. Habis pasal dia Chinese. ambil Tak, Tamil. dia setakat datang situ untuk temankan kawan dia. Teman-teman. Dia mungkin dia ini datang. Dia datang nak sini. Dia datang masa haji. Kau faham? Dah lampas. Sebab mungkin kita nak kena faham tau, budak-budak ni girls school, dorang jarang dapat exposure interaction dengan boys. Sebab dah namanya pun girls school juga apa. So mungkin bila dia cari peluang nak pergi sekolah ni, mungkin ada boys ke apa. Macam datang pula Abang Haji masa rambut cangkir. Dulu rambut Cangkir. Yang sadin ni. tu abang kau. Gel. Tak, tu abang kau. Tu abang kau. Tu apa? Sadin? Dia kau ketuk gini. Ketak. Kerasnya. Gatsby. Gulung. Gatsby mahal. Gatsby. Okay. So taruh stepik. Okay, faham. Itu episod pasal malu lah. Tapi kita nak tanya kau pula episod seterusnya. Intellectual sikit lah. Intellectual sikit. Kau fikir sikit Pasal kita nak tahu Ni kira catch up pendapat dia juga. Mungkin berbeza daripada kita pay mentality. Betul. Kita mentality cetek. Holo-holo je kan. Sebab kalau kita Pasal ada kalau ikutkan dalam podcast kita ni feedbacknya selalu orang cakap yang kalau yang paling beretika, analytical, very anal pula analytical. Ini lain. Selalunya Majid. Apa sih? Jadi kalau Aku paling dengar juga korang cakap gitu, tapi tak ada. paling kelakar aku. Kalau paling Jangan marah lagi. paling suara macam DJ Mawi. Mohon. Tak cakap. Paling dibenci ramai. Tengok dia kipas. Cukup sampai sini lah dia kecam. Kita tak mau cakap apa-apa Aku diam lah. Jadi untuk kau ni kan apa pendapat dia? Macam mana? Kalau dia apa? Misal dikatakan kau ada $5 million. 5 million. Apakah yang akan kau lakukan dengan duit $5 juta ni?
5 million Okay, 5 million ni kita tak nak yang common answers macam pergi Bayar bil setahap. bayar hutang semua tak mau terap. Okay, bayar hutang kasihan adik-beradik kasih semua tak. Apa kau nak buat dengan 5,000 kau? 5 juta. 5 juta. Donation semua tak mau tolak tepi donation semua tak mau tepi. Kira kau assume lah dah cukup pahala, Tak mau ingat yang 5 juta ni halal ke, daripada sumber halal ke atau haram. Tak mau ingat. Kalau gitu aku punya suggestion boleh pakai Syul. Boleh pergi Bangkok. Sibuk kau nak buka lab celaka. Aku risau nak buka lab Syul. 5 juta. First thing aku akan beli GTR. Untuk jiran. Untuk jiran. Tak, untuk aku. Tapi GTR yang dah nak habis ni. Mesti tinggal setahun 2 tahun. 34, 35. The Yang last one. Yang gemuk Godzilla. The last one. Godzilla. Okay. Tapi yang kan aku tak nak beli baru. Kenapa? Pasal mahal sangat. Apalah sangat 5 juta je. Tak peduli. Okay. Biarkanlah duit je. Ya tak ya. Aku takkan nak buat rasa-rasa je. Okay. Pakai setahun 2 tahun dah. Macam Syamin lah buat rasa-rasa je. Aku tanya. Kena main tanya. Aku tanya. Ni episod pasal dia. Kau nampak sangat personal ni. Ya tadi. Apa dia apa? Get back lah. Faham. Dah gitu dah. Dah happy. Rasain loh. Lagi GTR. Dan lepas tu aku akan beli satu apartment. Okay, to rent out. Okay. To rent out. Kat mana? Singapura ke? Singapore. Okay. For rent out. Satu. Then the balance probably about 3 million, 2.5 million left. Aku will just put inside investment. Kan aku cakap betul kan? Miu Miu handbag celaka. Syariah compliant. The Syariah compliance. Mumu tu apa? Mumu tu apa? App. It's an app. Okay, it's an Biasa investment. Biasa dia. Biasa. Oh, biasa. But app biasa dia. Bawa je. Bodoh lah. Ada duit banyak-banyak pun lembab. Okay. Investment tu macam mana? Investment aku kan just beli dividend stocks. Dividend meaning kau akan beli a company or a share whereby diorang akan bayar kau dividend every single month depending Ini yang macam dekat screen taruh Coca-Cola, yes. Philips, Sony, Yeah, then dia ada one unit berapa. correct. Oh dia dekat tiap hari minggu nanti ada klip-klip atau Counter Strike. Itu bukan Flash Mob. Itu mobilization. Oh itu mobilization. Oh salah. Ini yang dia cakap ni, kalau kau nak invest in a company, aku ada satu rekomendasi company baru saja akan ditubuhkan tidak lama lagi. Coming soon. Berbagai-bagai services yang beliau akan usahakan, insyaAllah. Dah akan sebut dulu. Coming soon. Rahsia. Rahsia. Semoga maju jaya. Semoga maju jaya. Dia macam yang dekat screen, lepas tu ada 3 nombor, dan lepas tu ada nombor banyak. Bukan? Apa satu? Body. Kepala otak lain. First, second, third. Gitu Consolation starter. Siulang kau teletext ya babi kau. Betul teletext. Lama satu Teletext kan. Kau nak tengok 4D dulu, kau buka teletext kan. Kau betul tak? Keluar first 3. Aku pernah perangai caught teletext, ya. pakcik aku red handed tengah tengok teletext 4D punya result. Aku tanya dia, "Cik buat apa, judi Tak ada, aku nak cari airport punya detail sebab nak ambil makcik kau balik daripada mana tu." Saya tengah tengok 4D. Aku bodoh tapi tak sebodoh tu lah. Aku tahu dia tengah tengok result judi lah. Sebenarnya pakcik tu pun lagi haji. Tapi aku nak tahu. Dah berapa sibuk dah bukan. Genuinely tahu. Boleh tahu ke airport dia tu? Apa dia? Daripada teletext. Ada. Serius ah? Wah, weather forecast pun ada. Weather forecast. Chat podcast aku tahu. Apa? Teletext dulu pun ada chat.
Yes. Correct. Nampak sangat dia buat detail. Ni mesti kau pernah sign up ke apa benda ni ya. Tak, yang dia sign up tu 1,900 1 minute 50 cent. Dia nampak sangat pernah try semua. Benda bodoh semua dia boleh. Dia dah buat. Hi, The fact is aku boleh tahu dia baca teletext tu. Sure. Tak kata, hi, to leave a message. Press 1. Leave your intro so the next person will know you. Kau ingat Sangat buka air. Tapi selalu perempuannya line free. Yang bagi lelaki-lelaki cheap sikit akan masuk perempuannya line. Yes. Kau pun pernah try juga? Tak ada, aku baca di paper. Dia pergi sekolah ambil degree belajar benda ni apa? Kepala otak kau. Dia coding, dia buat coding. Okay. Lagi apa? Okay. Dividen lagi apa? Dividen lagi? Dividen lah. So aku will just leave off. Aku dah tak payah kerja. So basically kerja lah. Tapi kerja masa okay je. Pasal 1 million every 1 million dividend 4%, which means every year you will get about 40,000. Yes. 4% dividend. Kita tak pernah fikir macam tu. So kalau kau buat 2.5 million that means is about 10,000. 40, 80, 100,000. 100,000 per year, which you just get from the dividends. And then on top of that, aku ada rental apartment. Wow. Jadi kalau kita dapat 5 juta, kita tanya Majid. Aku bukan financial advisor. Kita boleh kita lantik je sebagai financial advisor kita. Tak nak, jangan lantik. Minta advice sebab lantik nak kena bayar. Betul. Tak apa, aku sanggup bayar. Tak nak. Tak apa, it's okay. Halal namanya. Halal. Jangan minta je ni. Jadi ni tak boleh. Halal. Kau bayar dia halal. Habis kau ada main-main kau perasaan kau macam Syamil? Tu tu yang haram dia. Haram janda. Wah, 2 kali dia kena kasi aku ni. Ada gap je dia selit. tapi kalau kau nak invest, ada member aku juga ni satu je ada buah fikiran nak buka lab kat Bangkok. Nak buka Itu confirm high risk high return. tu high risk high return je bagus. Tu high return once dapat 10 juta, kita tarik balik. Senang je cakap. Itu dapat balik 5 juta tu, profit boleh bagi haji. Dia punya konsep senang apa? Kau masuk with 5 mil. Kau masuk, kau start capital with 5 mil. Kau take 1 mil out of the 5 mil. Kau masukkan kat sini, kau invest kat sini. Lepas tu kau double up jadi 10 mil, kau tarik keluar, cuci duit. Lepas tu taubat, pergi Darussalam, join kelas hijau. Sure. Lepas tu buat DIY. Umrah DIY. Tapi lebih masa kat Madinah. Pasal dia lagi tenang kat sana kan. Tak kata kecil lah. Personal sekali kau tarik. Tak terkecil kat Mekah. Tu aku kat Madinah. Terasa ke Syul. Jadi selain daripada tu tak nak buka bisnes, buka kedai burger, buka kedai burger kat Pontian ke? Tak kalau if I have that much of money buat for Belum apa-apa dah riak. Belum apa-apa dah riak ni, tengok. Kedai burger tak handal pun. Okay. Kalau kau orang realize I mean those who have the money, it's seldom for them to open businesses already. Correct. Most of them will just be investing in small businesses. Let other people run the business For them. True. So there's no, I mean, why you want to put the effort in there when your effort can be put elsewhere? Tu just campak duit je lah. Yes, correct. Campak duit. Okay. Aku actually 3 minggu lepas, for a moment, for 3 days, I became a millionaire. Pergi Batam. Aku tukar duit rupiah lah. Aku ada dalam 3 juta gitu. Tapi sebagai seorang millionaire, kita splurge tu. Betul. Makan je dah about 100 juta. tak 1 juta lah. Aku cuma ada 4-5 juta, 3-4 juta je time tu. Makan je dah 100-200 ribu. Kalau bawa balik Singapura dah boleh dapat rumah. Makan je, belanja makan. Beli kek lapis je dah berapa? Betul juga. 400 ribu. Derma je dah berapa? 400,000. Habis betul lah. Aku bukan apa, banyak duit kan. Dermawan, ada rezeki lah, jadi dermawan lah. Derma ke anak-anak yatim berapa? Dah, betul. But in all honesty, it's easy for us to say tau sekarang, the planning and all. Tapi when the money is there, Tak tahu nak buat apa. kau tak tahu nak buat apa. Then kau tahu most of the people will just splurge. Yeah, correct. Yeah. And Get things that they have we never were saying lah, actually ni 5 juta tak banyak tau.
Tak banyak. Tak banyak. Tak Can banyak. easily go, and we've heard before orang-orang yang menang judi, menang loteri ni semua out of Within 1 year, 2 year, diorang dah bankrupt. Some of them. correct. And some of them start apa? They became their situation became even worse before they started off. Yes, correct. Betul. Hari ni Toto 10 juta. Kau keep track. Macam beli je Pasal tadi. dalam WhatsApp group army budak-budak army. Oh, salah kat WhatsApp group, Semua diorang dah hebohkan lah beli kan. Salah kawan. Yalah. Aku tak belilah pasal Hati-hati. Jangan salah pilih kawan tu macam Haji. Salah pilih kawan kena kesian Syamin. Jadi cuma betul. Jadi kita baca je apa benda kat dalam WhatsApp. Jangan get involved kan. Pasal nanti bila minta pendapat. Tapi tengok juga kadang-kadang ada orang rela dikecam di luar daripada kena kecam dekat dalam WhatsApp group. Kadang-kadang lah. Dia rela dikecam oleh 3 orang, 3 individu daripada 1 individu luar sana. Betul. Jadi masing-masing kan. But actually kenapa kita panggil kau malam ni, apart from kau nak bahankan Tak panggil, on. kita tak panggil. Dia datang sendiri. Dia volunteer. Dia datang sendiri. Datang Dia mu patut tidak dia cakap diundang. tak datang. Datang mu tidak diundang. Nampak? Dia nyari memang kena tau. Rela datang. Rela datang podcast. Rela dibenci. So no lah, aku salah cakap. So episod ni ada yang kita nak catch up dengan kau for the 2 episodes yang kau miss, yang 5 million dengan Manu punya episode. Kita nak tanya kau lah, what have you been up to? Apa yang kau hustle lah? Kenapa kau menghilangkan diri? Kau gaduh dengan kita ke? Ada benda yang tak suka dengan kita? Apart from yang kau menyampah dengan Mak On ke? Apa tak ada? Ada ke? Apa yang kau dah lupa sangat buat podcast. Siapa tak tahu wire tu pergi mana, cucuk mana semua. Ya, sebulan lebih tau aku tak ada. Kan. Pasal mic pun dah tak tahu Cik baik dia masih ingat buat teh. Sebab itu. Kalau tak buat pun beli. Beli. 4 paket. What have you been up to? Kau busy now buat apa? Aku just want to take a break from podcasting. I've been with you guys for like a year already. Dia bosan dengan kita. Dah setahun? Dah setahun. Oh ya. Daripada episod ada nangis tu. Episode nangis. It's just a beginning, It's guys. just the beginning. It's not the end. It's not the end. Dah setahun yalah, aku just has been busy with what? Busy with work lah. So aku have been as you guys know, aku dulu kan left SPF and everything kan. Oh dulu polis anjing gamen. Dia kerja balik pukul apa menyampah betul lah. So basically aku did a lot of stuff. Try a lot of stuff, do a lot of businesses. Then after that aku rasa there's a lot of things yang aku lost, including finance lah. So that's why aku now is aku nak try to aku nak relax dulu lah. From a lot of things lah. Even aku punya own HBB pun aku did stop for a while. Only recently aku baru revive balik. Kalau kau realize, Yeah. only recently baru aku revive balik. Because aku just do not know which direction I want to go. Aku Kau just tak dengar One Direction? Dah tak ada lagi. Dah tak ada Dah tak ada lagi. One Direction dah tak ada. satu dah mati kan. Oh? Serius. Oh ya. One dah. Ya. Satu mati. Betul. Satu mati. Ya. Not long ago, like few months back ni. Okay. Salam takziah buat keluarga dia. May he rest in peace. Kalau dia tak services, 8117 3693. May he be away from hellfire. tu buat mentuk dia. Keep me away from fire lah. Okay, so ada kau punya HBB, kau buat kau punya own business, your supplementing. Yeah, correct. That one is mainly is with my wife lah kan. So basically that biasa dia orang satu account. That one is satu account. So that one is mainly is my wife punya account lah. Tapi tu busy tau korang. Tak lekat kat Singapore, so pergi KL lah macam pergi Serenggun ulang-alik balik hari. Sampai lupa diri. Sampai lupa diri. Overseas. Wah, kau ada kau selit kau kan. Pergi overseas je joget. Sampai lupa diri. Macam kau cakap mana Sampai lupa majlis pun lupa. Kau cakap apa ni? Habis dah free. Funeral paitao, wedding paitao, Besarkan joget. Podcast paitao. Kau dah pergi mana? Kau dah pergi Australia? Dah pergi Jepun. Then coming soon kau nak pergi mana? Melbourne. Oh. The next then after that we are fighting for one more trip which is Beijing. So yalah. Busy sub member. That one insyaAllah kalau if all goes well will be next year lah.
Then other than that, selain daripada HBB, selain kau punya yang business dengan wife kau tu, Personal trainer macam mana? kau punya personal trainer, Yeah, kau pun baru-baru ni dapat credited with a personal Oh trainer. Aku ada satu klien tu lah, bagus juga Alhamdulillah. Dia daripada 114 kilo tu. Dia turun sampai below 100. Oi, Tapi heran, Semoga dia istiqamah. Tapi lepas tu dia nak ajak makan prata. Kalau dia nak komplain dah 4 bulan tak makan nasi roti prata. Okay, kali aku cakap aku menyesal pula tanya soalan ni. Yalah. So aku baru qualified as a personal trainer lah. Kalau korang nak engage Ajit ke apa, boleh lah. Dia qualified personal trainer. Tapi kau nak berhati-hati sebab dia multiple personality. At one moment dia boleh train kau, kasih kau berpeluh. The next moment dia akan ajak kau makan nasi biryani. Tak. Ayam goreng, Texas chicken. Texas Chicken. To be specific. Lepas tu bila malam yang aku makan nasi biryani dengan dia, orang tu makan, kau punya klien makan nasi biryani dengan dia, dia akan jeling. Tapi besoknya dia kata, semalam makan nasi biryani rabak ji, kena berpeluh-peluh ji kawan tu. Ya ke? So berhati-hati. Tapi kalau korang cubalah. So far dah dapat klien lain ke apa? Ataupun kau tak actively post out Belum cari lagi. So insyaAllah I will be doing my contents. So that's where I will start to pitch lah. InsyaAllah. Okay. Man of many traits. Sebelum kita tu nak cakap, aku rasa macam tergerak hati ataupun terpanggil untuk buat satu podcast ni, one special feature podcast untuk to talk about all the hustlers. Tapi lupa dah pernah buat, dah pernah fail lah. Jadi no point lah. So we just stick to. Tapi dia ada satu member tu masih cuba nak continue dekat platform lain, tapi fail juga. Fail juga lah. Macam tiba-tiba rasa berdosa. Jangan gitu. Tak ada, semua member tak apa. Members korang tak boleh angkat joke. Nanti Kepala members butuh lah members sebab tak boleh joke apa. Nanti tiba-tiba ada lagi satu haters lah. Susah. Dia nama je bukan enjoy lagi tau. Enjoy. Tak lah, kita bukan kecil apa. Kita members apa, takkan Farhan Wan tak boleh angkat joke. Aku pun nama. Korang okey lah. Members apa, dia boleh kutuk kita boleh kutuk dia apa. For fun apa. Nasib baik Ajit dengan kita. Kalau tak dengan Ajit kena bahas dengan kita. But seriously, on all honesty, personally I've always respected your hustle. Sebab we know that one point of time you tried something and that eats up a lot of your financial resources and everything. It's a move that it's not the best move for you to make lah, but at that point of time you decided to go for it lah. Because I think business is not really that easy pun kan. Yeah, correct. So and sometimes aku have been so stable for the past 30 years, and I'm moving towards unknown territories. Yeah, we've talked about this before. Selama ni kita yang ada stable job is stable, tapi bila decided to venture into uncharted territories, uncharted waters. Tu ada movie je apa? Uncharted. Ada game juga. Tom Holland. Tom Holland. Tu yang dekat Bukit Timah di depan tu. Betul. Yang ada kampung tu. Ada village. Yang dia boleh pergi masuk Avenue 6. Yalah, betul. Dia potong tu dekat 6 Avenue. Betul. Nanti komen nanti apa kau buat. No lah, I mean not only to you but to all the listeners and viewers out there yang trying to find the right formula, the success formula, masih nak hustle. I mean don't give up lah. Kita semua penuh dengan percubaan, penuh dengan cabaran hidup ni. Tak semestinya korang fail sekarang, korang akan sampai bila-bila fail. I saw this video on TikTok recently pasal, I'm not sure whether korang pernah nampak je tak, this particular Malay guy kat KL. He goes around approaching approaching orang-orang kat luar, yang orang cobbler, orang minta sedekah. Aku ingat dekat KL pergi dinner juga joget, bukan? Bukan. Sebut lain. Dia pernah cakap dengan orang-orang ni semua, setiap individu rezeki datang at different point of life. Yang ada datang bila umur 25 tahun, yang ada datang umur 50 tahun, yang ada punya rezeki in a form bila dia sebelum dia meninggal, rezeki dia datang. So you never know. So don't stop hustling, don't stop trying. Kalau kau gagal sekarang, tak semestinya kau akan bila-bila gagal lah.
Betul. Macam kawan aku satu tu lah. Dia buat apa real estate. Yes. Tapi tak menjadi. Like video buat macam-macam video. Tak ada video yang meletup pun. Apa ada? Lepas tu dia buat podcast. Ada apa? Tak tu lepas tu yang dia masuk company. Dia masuk company. Kalau dia jadi Kim Jong-un. Betul. Sekarang tiba-tiba dia gitu-gitu buat video pun orang kat luar tegur dia. So Tapi kau tengok pasal rezeki tau. Aku ada satu members musibut dia buat TikTok video pasal itu shark toy depan rumah aku, kat koridor rumah aku. Itu benda boleh jadi viral. Itu benda bodoh boleh jadi viral tau. Orang yang edit makan 3-4 jam depan komputer edit. Tak jadi 300-400 video views je. Si celaka tu dia buat benda tu. dia punya video bodoh simpan barang belakang pelamin. Orang waste 1 minit 2 minit tengok pun video tu banyak views. Betul. Berapa views tu dapat ni? Betul. Itu banyak. Aku spend a lot of time editing aku punya Zero series pun tak Tak ada orang tengok. Itu Itu benda bodoh tu. Dah shark tu benda tu. Itu viral. Last kau check berapa puluh ribu views? Shark. Aku Aku lupa. Pasal aku I'm not a person Kau who- kelakar kan orangnya. Ya, dah memang semula Kau jadi. Jadi kau tak payah perlu even make effort juga. Pasal ni semua God given talent kan. Jadi tak apalah. Riak lagi riak banyak. Tuhan suka orang riak. Tapi alhamdulillah so far aku tengok Cik alhamdulillah. Dia ingat alhamdulillah dia boleh cover balik. review semua bagus. Komen-komen semua yang bernas. Komen-komen semua yang membangunkan. Dia tak ada suruh shark tu diam Tak ada. Tak ada suruh shut zip Tapi alhamdulillah aku nak kena berterima kasih dengan Ajit jugalah. Pasal tu Shark tu anak dia Shark. Ya. So okey lah. Royalty tau. Ya betul. tu. Jadi akhir that's all lah. I think kita cuma nak catch up dengan Ajit lah. Dia ada kat sini pun nak membuktikan yang Ajit yang kita tak gaduh. Tak apa-apa. Walaupun kita macam mana pun kita tak gaduh lah. Aku masih kat sini. Masih kat sini. Even the one of I think previous episode the few previous episode korang recording pun aku datang juga apa. It's just that aku tak record je. Ya. Dia nak buktikan. Aku ada kat sini. Aku ada guys. Relax lah. Dia dengar. Dia dengar hasil tu dia dengar kita punya podcast. Dia ada juga komen-komen dia. Tapi sekarang aku rasa macam ada kuat apa kata orang terkesima terkesima macam teruja lah. Teruja. No. Terkilan. Terkilan minta maaf my English not good. Itu bahasa Melayu. Melayu Saya lah. tak Tahu tu pasal. Korang masih nak sport lah. Aku rasa terkilan pasal sekarang kita kurang ada tuan penasihat. Pasal dulu kita ada TP kan. So sekarang dah tak ada lah, jarang kurang ada lah. TP dah busy. TP dah busy. Tak, bukan. Dia bukan dah busy. TP pun dah jadi sial macam orang ni. Asal. Personal Dah rosak sekarang. Susah. Orang ada masalah ni. Tapi secara rubusannya aku rasa kalau untuk Mak On aku ada satu. Ini episod dia sial. Tak apa, aku pergi kat kau pula. Ini satu petua yang mak aku dulu dah turun temurun. Musibut kau cakap pasal lak kat buntut. Itu kalau dapat surat cerai. Sial lah dia. Selawat dah selik kat buntut. Jangan Tapi dia cari satu, benda kurafat macam ni. jangan mandi bunga. Jangan. Kenapa? Jangan mandi bunga. Tiba. Mandi air jamban. 7 jamban. 7 jamban RNR daripada Pontian sampai KL. Sampai KL. Mana pun tak dah. Tak ada. Saja je nak inform Pontian kau. kampung saja, tak ada highway siul. Kau tiba sah kau mandi air jamban. Kadang nanti when the time is right kita akan kongsikan something that Mak Wan is going to be venturing in. Kita turut bergembira dan bangga lah kerana dia pun tengah hasil juga and masih lagi nak mencuba to find the right formula untuk cuba membuktikan bukan saja kepada diri sendiri tapi pada orang sekeliling yang dia boleh berjaya. Actually aku happy gila tau. Actually credits to Yazid tau. Ya. Oh, nama betul Tak, ni Yazid. Yazid. Bukan Majid lah. Pasal Majid macam sial. Yazid baik sikit lah. Yazid dia beriman. Alhamdulillah. Berimankan apa semen dia mainkan? Tu Yazid. Dulu. Majid lain. Faham tak? Tak apa Allah. Pengalaman yang bezakan manusia. Nanti Tu Allah. lagu jangan bawa sini, jangan bawa sini. Okay, apa.
aku ada dengar cerita dia hustle and how dia come out from 13 years of baju biru. Macam mana dia build dia punya Tok Wan and at the same time dia kayu. So from there itu yang jadi satu macam, kalau lenga ni boleh buat, apa aku tak boleh buat Dan lenga Yazid ke Majid? Dia puji sampai pijak. Majid. Dia macam dia cakap tadi, dia tolak, dia jatuh, dia pijat, dia jun, kau dah angkat tangan. Tak, tadi kau dah naikkan nama Confused. Yazid. Tapi kau Yazid yang lenga, Majid yang ini sama je aku tengok nama. Ini kata-kata dalam hati aku. Tapi ni lah namanya kawan. Sahabat. Dia Majid ke Yazid ke dendam tu tak sama juga. Sama orang lah. So because aku tengok, okay, all this while pada aku is, kalau nak buat bisnes macam gini, kalau kau nak hidup kerja je macam gini. So but kalau kau nak transition, dia is near impossible but still can happen. Tanya Hilda. Itu trans lain. Jangan. Aku nak kena beli Sial lah kerja aku lagi sial ni. So but when aku tengok dia punya, Dia marah dengan aku, dia jeling aku sebab mana dia punya story, si Ajit ni punya story, pada aku is, kalau dia boleh buat why Selenga ni lah. aku dah stop Dah jalan style. lah. Dah tak boleh tarik balik. Dah tak boleh balik. Lenga ni dia kalau boleh bikin, dia boleh buat. Maknanya Why not me? selengau. Pasal lenga dia dengan lenga aku sama je. Tak ada beza pun. Pak ni cover lain. So itulah whereby aku dapat the Inspirasi, spirit lah, inspirasi. the inspiration, the spirit. Because benda ni dulu pun pernah try juga. Aku pernah try something nak buat dengan Mawi, this and that, but Apa tu? Dah tak ingat Mawi. tak cukup lenga. tapi pasal Mawi punya lenga next level. Tak lenga je lain macam. lain orang ada lain lenga dia. Kena faham. Betul. Tapi cuma tu kredit tu Yazid untuk jadi pembakar semangat. Dengan aku nak advise kau, jangan sorang-sorang, nanti bini kau tengok kau sorang-sorang. Benda dah pernah jadi, benda dah pernah jatuh. Ni tengah cuba, kawan ramai. Jangan takut, kena kecam dia paling-paling. Itu advice yang bernas lagi daripada seorang yang dah pernah dikecam. Apa yang pernah? Yang selalu dikecam. Jadi Tapi aku really happy when I heard that news. Kau cakap kena buat Venture something ni lah. Kena venture itu kan. look it up. Ya, correct. Okay lah, itu je lah. Patut episod ni kita matikan dia, tapi enak kita jadi puji dia pula. Macam menyesal pula. Ya okey lah. Okey lah, betul lah. Nanti dia kembang pula ni. Yang pentingnya kita ceria. Tidak kena buat tagline kita macam itu. Bila-bila kita ceria. Jangan lupa kalau nampak dia, jangan lupa tegur. Betul. Ui, dia bawa balik. Kalau Syamin yang mana mendengar ni, sila tegurlah Izam. Kawan-kawan Ajit yang tengok video ni, yang tahu cerita ni, yang kenal Syamin masih dalam Tak friendly. ada yang kenal. Yang message untuk kau Dah tak ada dah. Mesti ada man. Dalam friendly tag dia. Siapa tahu dia tukar handphone, nombor masih simpan ke apa. Kan sekarang contact list auto transfer Auto apa. Dulu 20 tahun lepas. Pakai Sony Ericsson running light yang kata sama. Itu Nokia. Okey, saya harapkan episod hari ini kan membawa satu keceriaan dengan pendengar-pendengar kita. Ceria selalu. Dan episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Dear Elegance Events. Boleh hubungi Fauzia Ahmad 84523769. Boleh ke social media mereka di TikTok Dear.Elegance, IG @DearElegance, Facebook Dear Elegance Events. Boleh email mereka deareleganceevents@gmail.com.
untuk tahu perkhidmatan mereka, perkhidmatan betul kan? Betul. Yang disediakan mereka sediakan semua kena-mena dengan kawan kahwin di bawah satu bumbung. Kontak mereka. Setakat tu je. Dah terlupa apa nak cakap. Tahu juga dah. Dah terlupa apa nak cakap. Jadi promo kod sempena kolaborasi bersama Manak Mawi iaitu Dear M&M untuk anda dapat potongan harga sebanyak $200. Dear Elegance, creating your magical dreams. Dan juga sponsor Sponsor sampingan jika anda perlukan bantuan pembantu rumah warga asing. Boleh telefon, call. Ni pun lega juga ni. Roswida 8668 9140 9776 1941 Simplicity Employment Agency. Dan kalau anda ada pertanyaan, email mereka dia at deareleganceevents@gmail.com ataupun lusuri laman web mereka. Siapa? Tu The Elegance kan? Ni Simplicity. Simplicity, aku macam salah baca nak test kau. Sabar. Aku nak betulkan balik okay, ataupun boleh email diorang di mail to simplicity@gmail.com ataupun boleh lunsuri web mereka simplicityemploymentagency.com. Anda juga boleh cari mereka di social media, IG Simplicity dan TikTok s.e.a56. Sekian daripada kami berempat. Saya apa? Mampus Mati anak. Beliau ai Mawi. Saya Mim Alip Nap Enjoy. Saya Mim Alif on Mak on. Dan aku Mim Alif Jid Majid. Korang zip suar. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon you, Parpon. Yo, Manak Mawi datang lagi. Suara dari hati. Budak SD mari sini. Bawa cinta, bawa arti. Yo, mic check. Mic check.